Okay guys, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Welcome back to our channel. Okay, ini adalah channel kita untuk membincangkan isu-isu bisnes dan kita selesaikan bersama. So, video yang seterusnya untuk kali ini kita akan ceritakan tentang borak cukai. Borak cukai ni semua orang tahu, semua orang tahu pasal cukai. Dan sebenarnya video ni nak post masa bulan Mac. Bulan Mac ni opening untuk cukai personal untuk kita submit BE form. Okay, kita submit form. So banyak orang influencer ataupun key people dekat selalunya saya baca kat Twitter lah, kat TikTok pun ada. Mereka bercerita ni, tahniah dan terima kasih banyak kepada you guys, semua orang yang share pasal financial ke apa ke, financial faiz ke. That's a really good opportunity yang you guys kena grab, ilmu yang sangat bagus. Terutama korang nak buat cukai personal kan. Kita tak belajar benda ni kat sekolah, kita tak belajar buat bisnes dekat sekolah, kita tak belajar buat tax kat sekolah. Tiba-tiba kita grad, kita kena pergi kerja, kita kena bayar cukai. Kalau kita tak bayar, tiba-tiba dapat surat, manalah kita tahu kan. Tapi semua orang dah ajar, macam-macam platform kita boleh tahu cerita pasal cukai personal. Tetapi specialnya hari ni saya tak nak cerita pasal cukai personal. Ramai orang dah tahu, ramai orang dah share pasal cukai personal. Hari ni kita nak share pasal borak cukai business, cukai company. Ini cukai business yang ada Sinar Berhad, PLT ataupun Berhad. Tapi Berhad, saya tak rasa you guys akan tengok video ni sebab korang dah memang lagi power lah kan. Okay, kita pun ada company yang on the way. Kita on the way masuk IPO. Tapi bukan saya. Kawan-kawan ramai lah on the way to IPO, insyaAllah. Kita doakan kejayaan mereka. Tapi siapa yang ada bisnes, kalau bisnes tu business enterprise, you guys cukai personal, bukan cukai syarikat. Okay, so tak terlibat lah. Enterprise tu adalah diri sendiri, bukanlah syarikat. Tapi bolehlah buat bank enterprise ke apa ke, dia terikat dengan personal kalau cukai. Okay, so siapa yang ada bisnes, siapa yang ada ni, dan ni penting. Ada orang dia bisnes dah besar, hit and tak adalah hit one hit wonder. Kena buat bisnes nak first year terus dapat sale 10 juta. Satu bulan 1 juta sale, tak ada masalah kan. Ini berdasarkan pengalaman saya. Siapa yang lagi hebat tolonglah share kan pengalaman saya dan kawan-kawan kita kumpulkan. Okay, tiba-tiba saya tak cakap pengalaman ini siapa jadi kat saya ke apa ke. Tiba-tiba dapat dan this is a true story. Tiba-tiba dapat sales 10 juta. Profit margin saya tak ingat, dapat 600,000 profit. Profit margin ke 10% dapat 1 juta. Okay, dapat 1 juta, you guys nak buat apa? Apa antara ni saya dah tulis lah kan, apa antara tips ataupun tricks. Orang selalu tak puas hati, orang selalu mempersoalkan. Orang kaya makin kaya tapi cukai bayar sikit. That's why mereka ada syarikat. Diorang boleh legally lari daripada tax. Tak adalah we say lari, dia creative accounting. Kita akan share pasal rahsia-rahsia as orang-orang yang selalu tak puas hati dengan bos ke apa ke, ataupun memang ada bos yang tengok video ni, faham kan? Ini antara cara-cara kita lakukan. Okay, publicly. Saya tak cakap saya bayar cukai tak ada masalah Okay. First kali, yang paling penting, yang paling korang boleh buat, dah ikutlah accounting korang bulan berapa kan. Kita ambil lah bulan 1 sampai bulan 12. Bulan 11, bulan 10 korang nak kena start buat budgeting untuk cukai. Contoh, you guys ada untung bersih 1 bulan 100,000 kan. Target lah 1 tahun boleh dapat 1 juta bersih, ni net profit you akan kena bayar cukai daripada 1 juta tu. Macam mana you nak buang 1 juta tu daripada kena cukai? Nak nampakkan you have lesser profit. Okay, seperti yang you guys semua nampak dekat social media sekarang, you guys semua kenal KA, Khairul Amin. Sale double kot setiap tahun. Berapa banyak cukai dia kena bayar agak-agak
kan? Dia boleh single handed apa tu nama dia, sales ataupun revenue, GDP Kelantan kan. Tak adalah single handed, dia adalah persen yang dibawa, that actually big. So itulah pentingnya kekuatan ataupun perjuangan seorang business owner. Dia dah bawa 64 juta masuk Kelantan daripada Malaysia. 64 buat per 2 kena tengok balik lah. Tapi sale dia double setiap tahun ni. Saya pernah ingat ada satu tahun tu sale dia sama dengan saya. Kan? So dia dah double 40 juta lebih lah kan. 40 juta lebih lah. So 40 juta lebih tu adalah duit yang masuk ke Kelantan. Faham tak? Itulah penting yang macam mana US ni banyak bandar dia pun maju. Kalau kita bandar yang maju apa, KL, JB, macam mana US tu boleh banyak maju? Sebab ada bisnes-bisnes yang grow dekat that pekan menjadi bandar. Contoh sekarang bandar Kelantan ni dah dapat 64 juta. 64 juta. Okey, 64 juta pergi mana? KA tu belilah cili tu beli dekat supplier kat Kelantan. 64 juta tu ada bayar gaji staff sampai 100 orang. Bila 100 orang tu paling penting gaji staff lah. 100 orang tu agak-agak gaji berapa? Tak kisahlah kan. Saya ambil ni bukanlah, ni saya ambil contoh 2,000 satu kepala, darab 100 kan. Dah 2 juta, 200,000 kan. 200,000 bayar gaji tiap-tiap bulan. Saya tak rasa 2,000 untuk KA kan, 200,000. Tapi kita ambil lah roughly 200,000 bayar gaji. 200,000 gaji tu, staff-staff dia daripada Kota Baru tu akan spend. Pergi kedai makan, pergi kedai CL, makan luar, pergi konsep kat sana apa, Maidin, pergi Aeon Kota Baru semua. 200,000 duit datang mereka spend dekat Kelantan sebab ada bisnes Khairul Amin. So orang-orang Malaysia ni yang beli tu memajukanlah Kelantan tu juga. Alhamdulillah, kita spend duit ni memajukan ekonomi negara, ekonomi setempat. So lepas tu next pula dia bayar gaji tu memang claim tax. Tips pertama untuk habiskan bila ujung tahun ni, dah bulan 10, bulan 11 kan, you dah target dah. Okay, bulan 10 you dah tahu dah, you dah tahu graf kan. Bulan 11, bulan 12 you dah target, mungkin akan ada duit sebanyak ini juga untungnya. Spend dulu. Antara spend yang paling penting adalah, you guys semua nampak Khairul Amin kan. Dia buat apa? Dia bagi bonus bro. Ingat syarikat ni kan, ni Khairul Amin saya tak tahu lah kan. Ingat kalau kita kan GLC ke apa kan, kita nak bagi free ke duit dekat team, dekat staff kita kan. Kalau business owner kan, mostly lah. Saya tak lah, saya memang suka bagi bonus kan. Khairul Amin pun suka bagi bonus kan. Kita tunjuk, ada orang tak puas hati. Hari tu ada business owner, dia tak puas hati. KA ni menunjuk-nunjuk. Dia jadi orang-orang lain tu menunjuk-nunjuk. Business owner lain pun bagi pun menunjuk-nunjuk. Dia jadikan tim dia ataupun manusia ni datang kerja untuk duit kan. Habis tu korang kerja untuk apa kan? Takkanlah charity juga kan. Business tak buat charity. Takkanlah tim ni kerja untuk charity juga. Tak ada, orang tak ada kerja untuk charity kan. Duit tu mungkin bukan utama, tapi bukan nombor satu juga. Dia tak puas hati, orang tunjuk. So orang akan jadi kerja tak ikhlas. Siapa boleh ukur keikhlasan seseorang untuk bekerja tu untuk apa? Kita tak tahu kan. So untuk pandangan saya lah, kes ni pun pernah jadi. KA pula you tengok, dia bagi bonus tu secara tunai. Macam mana you nak buktikan you bagi duit tu bukan songlap? Dia withdraw duit daripada bank, syarikat, bagi duit kat staff. Macam mana nak cerita dekat LHDN punya auditor kan? LHDN datang kan, you bayar cukai sikit, you bagi bonus lah. Mana bukti you bagi bonus? Ada you transfer. Kalau transfer tak apa lah, tapi dia bagi cash. So apa bukti yang you boleh bagi? Video ni lah. Video yang dia post kat social media tu kan. Cukai takkan datang korek punya. Datang-datang, oh dia sendiri dah tengok lah berapa banyak berkepuk-kepuk. Nampak kan? Sebab tu purposely, specifically dia nak zoom yang berkepuk-kepuk tu. Ini adalah cukai purposes. Boleh jadilah niat KA tu saya tak tahu. Saya disclaimer, saya bagi contoh sahaja.
Dia tu antara dia dengan Tuhan, saya tak tahu. Dia dengan tim dia, alhamdulillah. Terima kasih dekat business owner macam ni. Semoga lebih sebab saya dah nampak wave dia, business owner pun lain nak tunjuk. Tak kisahlah niat masing-masing kan, tetapi it's good for the team. Diorang rasa best, diorang rasa best kerja. Dia ikhlas tak ikhlas lantak duit boleh beli susu anak, pampers anak, KA bawa anak, diorang pergi shopping raya untuk seluruh family ke apa ke. Semua tu bukti purposes kan. Tiba-tiba dekat kredit masuk belanja dekat baju raya Maidin apa semua, Ion ke apa ke, ratus-ratus ribu. Apa bukti dia boleh bagi? Itu belanja untuk staff. Apa bukti dia boleh bagi? Kan personal KA beli untuk rumah dia ke apa bukti? So video ni lah penting. So kepada business owner yang tak puas hati, business owner buat macam ni, fahamkan cukai ni kadang-kadang kita tak faham dia punya tips and trick. So ini boleh jadi literally memang dah pernah buat pun. Ni antara salah satu bukan case lah, tips yang pernah terjadi dan pernah diterima. Kalau ada, tak tahulah kan, pegawai yang saya pergi banyak kerajaan, pegawai selalu cerita berbeza-beza. Tak tahu lah kalau ada pegawai residen ke apa ke, cerita kat sini ke, ada orang lain pengalaman lain berbeza, boleh ceritakan. Tapi ini yang bukan saya hadapi. Saya tak nak cakap yang saya pernah tengok. Mungkin saya, mungkin bukan, kita tak tahu. Okay, so itu tips yang pertama untuk elak cukai, untuk kurangkan cukai. Bukan elak cukai, kurangkan cukai. Sebenarnya kurang cukai bukanlah kurangkan cukai, dia kurangkan profit. Baik you bagi staff daripada you bayar HDN, baik you bagi cukai, baik you bagi staff kan. You bayar sejuta tu kena dalam 24-27, saya tak pasti. Kena check lah kan. Okay, saya fokus pada tip. Kiraan tu boleh rujuk sendiri, saya ada tulis kan. So bila 1 juta tu you kena bayar lebih kurang 270,000 kan. Contohlah kan 270,000. Siapa nak bayar 270,000? Baik you bagi staff, betul tak? 270,000 bagi staff kan lagi best kan. So banyak cara you nak bagi staff. KA sini dah tunjuk. Satu, bagi bonus cash. Kedua, pergi belanja, pergi Maidin, pergi beli barang rumah apa semua boleh claim. Yang ketiga, antara yang saya sendiri pernah buat, bawa pergi melancong. Sebab kita dah bagi 2 bulan, 3 bulan bonus kan. Macam pressure dekat staff kita pula untuk bayar cukai personal. Cukai personal kadang-kadang diorang ni kadang tak faham sangat. Kita pula nak kena declare juga. Jadi first kita ajar mereka. Yang kedua, kalau boleh, kalau dah setakat ada gap tu, contoh ada, saya tak ingat berapa puluh ribu akan bayar cukai, dah sampai situ, bagilah selain daripada cash. Tapi boleh try adjust dengan tim kita kan sendiri kan, tak ada masalah. Tapi diorang kena bayar cukai personal tu tinggi pula. So cadangannya, bagilah mereka kupon yang boleh kurangkan diorang guna duit mereka, tetapi duit mereka banyak tapi tak guna duit mereka. So contoh, bagilah diorang belanja rumah, beli beras ke apa, nanti duit yang diorang dapat diorang tak guna. Bagi makan kan. Kita bagi makan setiap Jumaat ke, bagi makan setiap hari ke, seminggu 3 kali ke, bagi makan. Ujung tahun bawa pergi melancong, buat aktiviti. Semua tu boleh meningkatkan diorang punya emosi untuk lebih berjuang untuk mengayakan syarikat lah. Sebab diorang akan fikir yang kaya syarikat, bukan bos. Bila syarikat kaya, staff akan kaya. Begitulah. So diorang akan perform better, insyaAllah. Yang kedua, tips yang kedua, upgrade office. Upgrade office ni bagus untuk office, bagus untuk klien datang, bagus untuk kita, bagus untuk staff yang bekerja. Diorang boleh berselesa. Upgrade office, tak kisahlah you nak pergi beli office sebelah ke. Upgrade office, beli sofa best ke. Ada 1 tahun juga tim-tim kita, banyak kawan-kawan saya berusaha sendiri, beli kursi baru. Setiap tahun tukar kursi kan. Kursi gaming bukan yang tahan sangat pun kan. Dahlah masing-masing berat berbeza-beza dan kadang ganas juga kan. So ujung tahun tukar kursi kan. Tukar kursi ke apa kan. So upgrade lah, upgrade komputer. Tanyalah tim tu. Kadang
kita bising staff kita buat kerja lambat kan, tapi kita tak orang tanya pun, rupanya komputer dia slow. Kita tak nak update pun, kenapa you kerja lambat? And so this is great opportunity untuk upgrade peralatan ataupun facility di dalam office. Daripada you bayar cukai, baik you upgrade kan. Simpan duit apa kan, duit tu boleh beranak jadi lagi banyak. So baik you upgrade dulu untuk next year lah kan. Next year nanti dah, next year punya cukai sale jadi lagi banyak, untung jadi lagi banyak. Itu tahun depan punya fikir. Tahun depan punya fikir, cari trik baru. Tahun depan saya update video baru untuk pasal cukai. Saya tak bagi semua tips sekaligus lah kan. So yang ketiga, ketiga carilah lagi. Pertama, kedua tu tips tu, cari je lagi apa-apa yang you boleh spend untuk keselesaian syarikat, keselesaian staff you, supaya diorang boleh kerja lagi best. Upgrade kilang kan, KA beli lagi kilang kedua, tambah lagi mesin ke apa ke, tambah ke mesin. Production tu nak buat ke tak buat ke tu cerita nanti pun tak apa sebenarnya kan. Yang penting tak perlu bayar cukai banyak. Janganlah lari cukai bayarlah juga kan. Syarikat boleh grow. Untuk cukai-cukai agent di dalam ni yang tengok, InsyaAllah bila diorang spend kat sini, tahun depan kena bayar cukai lagi banyak kan. Korang kejar tahun depan. Kalau tahun ni diorang bayar cukai sikit, diorang upgrade macam-macam, tahun depan korang kejar lah. Jangan risau. Diorang tak bayar cukai tahun ni untuk bayar lagi banyak tahun depan. Okay, ini hook untuk TikTok. Okay. So seterusnya ini trik, dia bukan tips. So antaranya legally jangan nak marah ke apa, this is legal. You guys boleh lantik board director untuk bayar 10,000. Bayarlah 10,000. Dia ada ni tau, personal cukai ni, personal tax dia ada tangga juga. Tak silap saya, dalam 100 ke 120,000 you akan kena bayar banyak. Jangan lebih 100,000. You kena bayar dalam 9,000 sebulan. Ataupun sebelum ni saya buat 10,000. Bukan saya buat okay, disclaimer, tapi boleh buat 10,000 sebulan. Ada tangganya yang you tak capai lagi, supaya tak kena bayar cukai person tu banyak sangat. Lantik je board director. Boleh lantik 3 tak saya. Board director ataupun non-executive director yang you boleh bayar. You boleh bayar 10,000 sebulan untuk buang cukai. Ujung tahun you bayar lah langsam. Contoh you bayar 3 board director, you bayar seorang 100,000. You ada untung 1 juta. You buang 300,000 dah, tinggal 700,000. You bagi bonus 200,000 kan, tinggal 500,000. You bagi melancong, contoh KA kan dia bawa budak-budak melancong kan, saya rasa 100,000 lebih kan, 100,000 lebih, tinggal 400,000. Kurang 400,000, 300,000 lebih you kena bayar cukai. Daripada 1 juta tinggal 300,000. So daripada 300,000 ni 60,000 ke kena bayar cukai. 60-70,000 lah kena bayar cukai. Ni kiraan ni mungkin saya silap, you guys boleh betulkan. So settle. Yang kelima, okay. Yang kelima, ni keempat, sorry. Yang keempat, kepada semua staff-staff ataupun orang-orang yang selalu tak puas hati dengan bos. Okay, staff-staff yang selalu tak puas hati dengan bos, kenapa bos upgrade kereta? Kenapa bos upgrade kereta? Sebab boleh claim cukai bro. Sebab boleh claim cukai. Bukannya bos tu suka-suka beli kereta untuk ke best apa? So nafsu dia kan. Setiap tahun tak ada untung lah beli kereta. Sebab beli kereta dah jadi tak ada untung. Kalau tak beli kereta mesti ada untung kan. Kereta 300,000, kereta 300,000, untung 500,000. Tinggal 200,000, ada untung kan. Lepas tu bagi staff sikit-sikit kan. Tapi mungkin tinggal 300,000 saja profit, terus beli kereta 300,000 kan. Habislah. Tetapi dia tak boleh claim terus. Siapa yang faham boleh tolong betulkan saya. Tak silap saya, tak maksimum 300,000 ke 200,000, saya tak pasti lah, saya tak ingat. Tapi tak boleh terus claim pada tahun yang sama. So kalau you guys beli kereta, tahun ni boleh claim 20% dia daripada 300,000. Saya tak pasti 300,000 pun. Contoh you beli maksimum lah 300,000, tapi beli kereta, siapa yang beli kereta 100,000 lah, 100,000 beli dekat Honda City lah, Honda City kan, 100,000 ambil full loan lah, tak ambil ni kan, 100,000 tahun ni boleh claim 20,000 sahaja daripada 100,000 cukai tu. Lagi 5 tahun boleh habis. Sama juga kalau tadi saya cakap pasal upgrade office, you guys boleh renovate. Reno office pun tak boleh claim terus 100%. Dia tak jadi cost, dia jadi asset.
Apa-apa yang jadi aset, kalau you upgrade, you tak boleh claim tax terus 100%. Okay faham tu? Tu nanti korang kena adjust lah dengan tax agent. Siapa-siapa, antara tips dia, ni yang last kan. Yang terakhir, yang kelima, apa-apa yang tax agent cakap, apa-apa yang auditor cakap, jangan ambil bulat-bulat. Tolonglah cerita balik dengan orang-orang lain yang berpengalaman ke, kawan-kawan ke, apa ke kan. Boleh tanya saya pun tak pandai sangat, tapi saya boleh tanya orang-orang lain kan. Saya pun tak pandai. Okay, so jangan percaya bulat-bulat. Jangan percaya bulat-bulat apa yang tax, sebab dia orang boleh dapat KPI, dia orang boleh dapat commission. Auditor tak adalah dapat commission, juga kena bayar je kan. So adjust, boleh try adjust. You guys janganlah bulat-bulat diorang bagi you guys punya cukai untung 1 juta, korang boleh tak nak adjust apa-apa. Kena fikir betul-betul. Jangan percaya bulat-bulat, tanya orang. Tapi diorang ada lesen untuk update COSEC semua tu kan. So bukanlah saya cakap diorang menipu ataupun jangan percaya telus. Tolong buat rujukan, maksudnya cross check rujukan dengan yang lain-lain. Okay, cross check. Diorang hantar you tax invoice pula, cukai punya calculation, korang terus terima. Tak, bukan macam tu. Business owner kena pandai juga, kena pandai tengok. Takkan you guys nak terus hadap cukai banyak-banyak. Buat dulu apa-apa yang saya cadangkan ni, ataupun bercerita dulu dengan kawan-kawan berapa cukai yang korang kena dapat, yang korang kena bayar. Okay, adalah yang seterusnya zakat lah, tapi zakat ni boleh claim sikit je. Better zakat bayar personal yang full. Okay, zakat bayar ikut korang punya haul zakat lah. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih, bayar ikut zakat. Dan janganlah fokus zakat ni untuk elak daripada cukai, ataupun tak nak bayar zakat, sebab zakat boleh claim 10% sahaja untuk syarikat, personal boleh claim 100%. Jadi zakat tu bayar je macam biasa. Jangan tak bayar pun tak apa. Fokus untuk menyumbang balik kepada masyarakat, kepada agama dan bangsa dan negara, insya-Allah. Bisnes ni boleh banyak tolong orang. So buatlah sehabis baik, dan yang bekerja tu insya-Allah ada rezeki, bos baik akan di-reward lah. So share video ni kat bos-bos korang, dan bos bagi saya profit, bagi saya ni, sebab bos tak payah bayar cukai. Kecuali saya pun dah pernah jumpa, saya pun dah boleh check bisnes orang kan, dekat SSM boleh je, semuanya public. Banyak je, kadang-kadang korang tak puas hati bos ke apa ke, cakap dengan bos tolong bayar cukai, bagi dekat saya. Tak payah bayar cukai, bagi dekat saya, lagi bagus kan, directly bagi kat you kan. Kenapa? Kadang-kadang ada bos jenis tak bayar cukai, itu masalah dia. Saya check company tak audit, tak bayar cukai, itu masalah. Sebab tu kadang-kadang korang nak sembang dengan bos ke apa ni ke, bos dengan saya bagi ni, bos tu sendiri tak bayar cukai, itu masalah dia. Ni antara red flag lah korang. Kalau korang boleh ni, korang nak pergi ke satu-satu company, korang check dulu diorang punya performance dekat SSM. Boleh beli je RM15 je report ni, beli korang check betul ke, legit ke. Bisnes dah 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, audit tak pernah. Something to ponder, fikir-fikirkan lah. Okay, ni apa yang saya cerita ni, tips yang terakhir ni mungkin banyak bos tak suka, tetapi dia banyak menyelamatkan ramai-ramai pihak. Bos-bos yang tak betul je yang tak suka. InsyaAllah kalau you guys bisa betul-betul, boleh tolong ramai orang, insyaAllah. Okay, itu sajalah daripada saya. Ada setiap cabaran yang dihadapi dalam bisnes ataupun personal, ada sejuta satu solusi. Teruskan follow saya, subscribe pada YouTube channel saya untuk dapatkan lebih banyak video solusi untuk anda. Terima kasih. Assalamualaikum.